RM50,000 duit raya korang tahun ni, serius ah? Ya, betul. Aku pun pening sebenarnya. Tahun lepas kita buat RM30,000 total duit raya korang yang siapa buat pembelian kat Dana Garage. Tapi tahun ni kita buat total dia RM50,000. Aku tak tahu aku jalan jadi tak jadi belakang kira. Yang pasti penting bila kita cakap aku kena standbykan RM50,000 cash untuk korang juga kena duit raya kan. So untuk korang, okay, bila kempen ni start? Ini ramai tanya. Kita start bulan ni, esok dah start. So datang mana-mana Chong Dana Garage, masuk online untuk nak join, auto join kempen ni. Syarat kempen ni simple lah, buat pembelian RM200 and then kau automatic akan join lah. Untuk kontak korang, kita ada 3 kempen sebenarnya jalan serentak bulan ni. Okay, first, kempen Raya Dana Garage, Raya Tak Kosong. Okay, macam biasalah kan. Second, kempen Metanov. Yang ketiga, kempen 40th anniversary Petronas Pintar. Kempen Raya Dana Garage, Raya Tak Kosong macam biasa. Duit raya RM30,000 total untuk korang. Okay, itu satu side. Syarat dia buat perbelanjaan RM200 and then automatic kau dapat satu tiket cabutan bertuah. Tu macam biasa. And then mingguan, setiap minggu ada cabutan bertuah di raya. And then hujung bulan sebelum raya, katakan announce lah pemenang utama. Okey, itu kempen Raya Tak Kosong. Yang kedua, kempen Metanov. Kalau siapa yang beli barang-barang Metanov macam tayar ke celu apa kan, RM200 akan dapat sampul misteri. Sampul misteri tu total dia kita spend RM20,000 duit raya untuk korang untuk sampul misteri tu. So macam-macam amount dalam tu. Ada yang dapat 100, ada dapat RM50, macam-macam amount. Tu memang hampir semua orang akan dapat sebenarnya. Berapa amount aku tak pasti. And then yang ketiga, kempen Petronas Pintar 40th anniversary ya. Benar 40 tahun ni Petronas Pintar. Ini yang siapa beli minyak hitam Petronas semi setetik dan ke atas, automatik bila kau beli, kau scan, kau akan join dia punya kempen yang menang setiap bulan menang motor. And then sampai tempoh dia yang grand prize dia lah banyak motor besar, skuter, Zontes, ADX, TG, SOM, apa semua macam-macam lagi. Yang pasti semua pembelanjaan kau ni automatik akan jadi join kempen Raya Dana Garage kita, sebab bila dah spend RM100 automatik akan join kan. So itu semua akan berlaku. And then yang paling best lagi apa dia? 15 hari bulan. 2 minggu lagi ke minggu depan 15 hari bulan 2 ni kita ada ride ke Temeloh. Sempena 40th anniversary Petronas Pintar. Ride kali ni aku limitkan 100 orang je. Aku limitkan terus sebab apa aku malas ramai-ramai orang. Sebab siapa yang join ni automatik akan dapat baju Petronas Pintar 40th anniversary. Bolehlah sebut dia kan. Baju limited edition memang lawa, and then makan pun di payung juga. So satu orang tak awal je aku akan pilih. Syarat dia beli minyak hitam Petronas lah. Itu buat syarat je sebenarnya. Itu syarat dia sebenarnya. And then setiap minggu tu akan ada duit raya macam biasalah. Itu yang akan berlaku. So untuk korang, aku pun dah tak sabar nak start. Aku tunggu korang je. Kokot korang alang-alang spend kat motor korang, belanja, kokot rezeki korang. Siapa yang tahu kan, tahun lepas budak lepas SPM datang buat servis biasa je pun, tiba-tiba menang cash RM10,000 hadiah duit raya. So faham kan? So total duit raya kita standby ialah RM50,000 cash untuk korang. So yang part motor-motor tu pula itu tak ada kaitan dengan korang. Untuk kempen Petronas itu minta side dia. So RM50,000 cash duit raya untuk korang kita dah standby kan. Just apa-apa korang datang je mana-mana Chong Dana Garage. Tak pun untuk pembelian online pun akan termasuk juga dalam kempen ni, tak ada masalah. So jumpa korang.